Betul-betul tak tahu. Kenapa tak pernah buat benda ni kat TV ruang tamu? Serius, semua. Lepas buat ni kat TV, tak perlu lagi banyak peranti lain kat rumah. Simpan video ni dalam telefon anda dan hantar terus kat kawan-kawan anda. Saya nak tunjuk cara ia berfungsi. Tengok sini, semua TV lepas tahun 2000 ada port USB kecil kat belakang. Ramai ingat port tu untuk sambung pendrive je, tapi salah. Port ni punya fungsi luar biasa yang ramai tak tahu dan ini yang saya nak tunjuk. Mula-mula ambil pengecas telefon anda, sambung kabel USB kat belakang TV dan hujung satu lagi kat telefon. Sekarang buka pelayar dan taip tag on dikas. Klik hasil pertama, kemudian 3 titik, pergi ke hiburan dan klik sini untuk ubah TV lama. Muat turun aplikasi, lepas sentuh mula dan pilih jenama TV. Ada semua jenama. Pilih mana jenama anda dan komen bawah yang mana satu. Lepas tu, aplikasi akan kemas kini perisian. Tunggu sekejap, memang cepat dan anda boleh guna remote TV lama. Berfungsi dengan baik, siap boleh guna YouTube lagi. Memang best kan? Komen kalau tahu, kongsi.